Tengok Sadra lalu berkata bicara adil lalu demikian pada mahala muda baru kita Weh, Rami, ni apa maksud dia dengan makna syair ni? Aku tak berapa nak faham dengan reti lah. Ni hang tolong aku. Hang ni nak jadi cikgu bahasa Melayu pun tak tahu nak baca syair lagi. Macam mana hang nak jadi cikgu ni nak ajar budak-budak ni? Syair pun kau tak tahu nak tafsir. Kau janganlah marah aku. Aku pun baru belajar lah ni. Bukan aku nak marah, tapi kan kalau aku tak marah kau takkan faham. Apa benda yang duk bising-bising ni? Tak, Aidil tanya aku macam mana kita nak menafsir syair. Lepas tu aku pelik lah, kita belajar dah lama dah kat IPG ni, tu pun tak tahu-tahu lagi. Kalau nak tegur ID pun, janganlah sampai nak tinggi-tinggi suara. Pastikan ada kesantunan dalam berbahasa supaya ID tak mudah terasa. Kawan-kawan, kalau hendak menegur tentang sesuatu benda, pastikan kita mempunyai kesantunan dalam berbahasa. Jadi, ingatlah, jaga pertuturan dan jaga percakapan. Gunakanlah intonasi dan nada suara yang baik. Okay lah Aidil, aku minta maaf lah sebab aku marah kau tadi. Tak apa, aku faham. Kita manusia kan akan sentiasa belajar benda baru. Tak semua orang tahu. Apalah, mari aku ajar kau. Tak apa Rami, aku maafkan kau. Terima kasih Aidil. Kau memang seorang kawan yang sangat baik. Mari kita sama-sama faham Okey. syair. Jom aku baca, kau baca lepas tu aku akan ajar kau. Dia bersadar lain pula bicaranya. Seekor katak mungkin bunyi lebih bising daripada seekor kerbau. Tetapi katak tidak boleh membajak tanah, tidak boleh membantu petani. Malah kulitnya tidak boleh dijadikan kasut seperti seekor kerbau. Berikut merupakan kata-kata daripada Khalil Gibran di dalam buku Pasir dan Buih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Rami bin Azli daripada kelas Bahasa Melayu C. Bismillahirrahmanirrahim. Kayu manis di dalam perigi, paling sedap buat juada. Selamat menuntut semua yang sudi. Semoga hari anda bertambah indah. Saya Muhammad Aidil Faiz bin Masih daripada kelas Bahasa Melayu C. Anak rusa berlari-lari, singgah berehat di tepi telaga. Saya datang bukan menyendiri, datang membawa salam dan mesra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Adam Muzaffar bin Johan daripada kelas Bahasa Melayu C. Pada hari ini, kami bertiga ingin membentangkan dan mempersembahkan tugasan luar di MMB 1144 iaitu tugasan penghasilan kodok. Mari sama-sama kita tonton. Jom! Kedai makan macam ni pun ada orang nak datang ke? Lain pelanggan pun macam nak tak nak? Tak apa-apa lah. Betul tadi. Boykot je kedai tu. Tak payah pergi pun. Makanan bukan sedap pun. Dalam makanan tak apa-apa. Harga pula mahal. 唉，kenapa lah budak-budak sampai sekarang ni sanggup dalam aku macam ni? Sedihnya lah. Tadi siapa yang nak datang kedai aku lepas ni? Salam sejahtera. Dalam babak sebentar tadi, kita dapat melihat implikasi nyata isu kesantunan berbahasa dalam aspek sosial digital. Watak Adi telah menggunakan bahasa yang terbalik dengan niat untuk menyindir di media sosial. Secara kritisnya, tindakan ini secara langsung melanggar prinsip pengurusan air muka, face saving ads. Dalam sistem budaya masyarakat Melayu, mengkritik secara terbuka dalam talian bukan sahaja meruntuhkan maruah individu seperti Pak Main, malah telah memanipulasikan emosi netizen untuk mencipta polarisasi sosial. Visual muka retak tadi merupakan representasi grafik bagaimana maruah dan harga diri seseorang boleh terjejas secara kekal akibat kegagalan mengurus air muka dalam komunikasi digital pada era kini. Tengok tu, view macam nak naik. Nampaknya netizen memang suka gila dengan cerita ni. Habislah kau pakcik. Kenapa ni? Kenapa jadi macam ni? Kau siapa? Salam adik. Selamat berkenalan. Jangan takut. Saya adalah Santunai Aid.
nampaknya kita perlu berbincang tentang bahasa anda. Uish, apa tu? Wah, biar betul. Adi, gaya bahasa terbalik yang anda gunakan telah meruntuhkan emosi dan maruah mangsa secara kritikal. Jadi, berikut merupakan analisis yang telah saya keluarkan. Berdasarkan visual analitikal yang dipaparkan oleh Santun AI sebentar tadi, kami dapat melakukan penaklukan kritikal terhadap skor toksisiti bahasa. Perhatikan carta HUD digital ini, apabila indeks kesantunan berbahasa menurun sehingga 95%, ia bukan sekadar angka abstrak, tetapi ia memberi impak kepada psikologi kelompok masyarakat. Seterusnya, grafik pengecilan organ ini secara analitikal melambangkan pembunuhan karakter. Penggunaan bahasa yang tidak santun dalam sistem bahasa seperti ketiadaan elemen hormat akan merosakkan ekosistem komunikasi digital. Melalui pemanfaatan teknologi AI ini, kami memvisualisasikan data kualitatif bahasa ke dalam bentuk kuantitatif grafik bagi membuktikan bahawa aspek bahasa kasar adalah nyata dan merosakkan. Aku cuma buat konten melawak je. Takkan sampai macam tu sekali kesan dia. Adi, mari saya tunjukkan bagaimana sistem bahasa dan kesantunan sepatutnya berfungsi. Hah? Wah. Adi, kesantunan bermula dengan bahasa sapaan yang betul bagi menghormati jurang usia dan status sosial. Oh, maksudnya kalau aku guna bahasa sapaan yang betul, orang pun akan lebih hormat dekat aku. Betul tu Adi. Malah, masyarakat Melayu dahulu menggunakan bahasa kiasan dan peribahasa untuk menegur secara halus. Memasuki fasa intervensi, di sini kami akan meneliti bagaimana sistem bahasa Melayu mempunyai mekanisme penyembuhan sosial yang sangat tinggi melalui gaya kesantunan. Apabila kesantunan memperkenalkan bahasa kiasan dan peribahasa, ia bertindak sebagai instrumen teguran halus. Berbanding bahasa terbalik, ada sirat yang menyerang. Peribahasa berfungsi membalut ego pendengar supaya mereka menerima teguran tanpa rasa dimalukan. Ini membuktikan bahawa struktur pragmatik dalam sistem bahasa kita kaya dengan elemen estetik yang mengekalkan keharmonian. Kami menggunakan visual teks emas yang membalut hati digital ini untuk menunjukkan secara simbolik bagaimana gaya kesantunan tradisional mampu memulihkan keretakan sosial pada masa kini. Wah, indahnya susunan bahasa kita. Kenapalah aku tak nampak semua ni sebelum ni Adi, sekarang sudah masanya untuk anda mengaplikasikan ilmu pengurusan air muka. Baik, aku akan cuba. Assalamualaikum Pakcik. Nama saya Adi. Boleh saya beri sedikit cadangan tentang menu gerai Pakcik? Waalaikumsalam nak. Sili. Pakcik sentiasa teguh kekalan di sana dengan baik. Apa kata Pakcik berbagaikan lagi makanan Pakcik? Benar suka idea kamu tu nak. InsyaAllah, Pakcik akan cuba. Lepas tu, Pakcik bolehlah hias sikit makanan Pakcik tu. Berbagaikan lagi. Mesti ramai yang terliur. Terima kasih banyak-banyak nak. Terima kasih banyak-banyak. Baik Pakcik, jumpa lagi ya. Ya, baik-baik. Lihat, apabila air muka dijaga, keharmonian sosial dapat dikekalkan tanpa sebarang sengketa. Hai semua. Hari ini, saya nak buat permohonan maaf dan saya ingin berkongsi satu perkara penting tentang kesantunan berbahasa. Bunga orkid mekar di laman, harum semerbak memikat hati. Budi bahasa tak lapuk di zaman, jasa dikenang sepanjang mati. Jom sama-sama kita pelihara bahasa kita kerana ia adalah cerminan jiwa dan juga cerminan bangsa. Babak yang telah ditonton oleh anda semua sebentar tadi telah menunjukkan klimaks aplikasi pengetahuan. Hal ini kerana apabila Adi mengubah daripada nada yang menyerang pada nada yang lebih menghormati pada orang yang lebih tua seperti pakcik, tuan dan puan. Perkara ini telah membuktikan sasaran air muka
sasaran pengurusan air muka yang telah ditetapkan mencapai 100%. Ini membuktikan bahawa integrasi kecerdasan buatan AI dalam projek ini bukanlah sekadar gimmick visual semata-mata, tetapi ia merupakan inovasi interaktif yang mendidik masyarakat. Secara tuntasnya, video kita pada hari ini memberikan pengajaran buat semua penonton-penonton pada hari ini supaya kita sentiasa menjaga kesantunan berbahasa kita. Ingat, kecerdasan buatan hanyalah elemen tambahan dan jangan kita gunakan sepenuhnya. Jangan kita meletakkan sepenuh tugasan kita kepada kecerdasan buatan. Okey, itu sahaja daripada kami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.